Kan aku cakap aku tak sedai korang. Ini waktu kita orang pasang BRD tu memang berkicap gila weh. Macam aku cakap kat korang sebelum ni, kalau agak-agak korang malas gila tu kan, kau bagi je kedai pasang. Tapi weh, selain daripada BRD, ada benda yang paling excited sekali aku nak cerita kat korang. Benda yang aku paling tak sabar nak pasang sebenarnya, aku nak pasang cover set ni tau sebenarnya. So warna apa yang aku ambil dekat MVN ni? Ni lah warna dia. Aku ambil cover set warna merah putih. Yang ini Thailand punya tau. Yang ini ori Kau jangan main-main. Senang cerita, bila aku ambil yang ori ni, dia punya finishing and kekemasan tu memang aku tak dapat nafikan lah. Kau tengok ni, memang lawa gila weh. Sumpah aku tak sabar nak pasang. Lawa-lawa juga, tapi bila kita nak pasang sendiri ni, kau faham je lah macam mana kan. Tapi guys, sebelum tu ni ada benda racun yang baru lagi aku nak tunjuk kat korang. Sebelum aku tukar cover set, aku nak tukar meter MVN ni dulu tau, jadi yang lain. Okey, barang pun dah sampai. So dah lang tu aku tunjuk je lah kat korang. Ini kalau Pak Lang kau tengok ni, confirm Pak Lang kau cakap apa tau. La ilaha illallah, budak-budak ni beli tak ajak aku. Meter ni sebenarnya aku terbeli tau, tapi lawa lah pula weh. Proses untuk aku buka cover set aku yang lama pun bermula. Benda-benda macam ni memang kau kena sabar weh. Kau tengok aku buka daripada siang sampailah ke malam tak settle weh. Disebabkan cover set MVN ni dia berkait tau. Kau tak cabut yang belakang, kau tak boleh cabut yang depan. Kau tak boleh cabut depan, kau pening Tapi kalau kita buat slow-slow, okey je weh. Cuma macam aku cakap tadi lah, kau perlukan kesabaran nak buat benda ni. Lepas je dah nak siap kan, aku cakap kau lega weh. Macam-macam benda dah aku taruh. Ending finishing dia jadi macam ni. Tapi takkan aku nak biar macam tu je. Takkan screw standard weh. Come on lah. Mesti ada manis-manis bos. Tengok nanti next video aku update kat korang. Tunggu